Okey, itulah kupon Poda Viva. Dah naik Premier Court and then ada naik pati lah. Okey, sebelah tu ada aku dah gosok sikit. Tapi belah belakang tu belum lagi lah. Tu lahnya tu Premier Court warna grey. And then tu kupon bonnet. Dah naik pati ataupun orang dah simen lah. Okey. Tu aku pun bonnet. Bumper tu aku custom lah. Atas tu sebenarnya bumper Poda Viva 850. And then aku dah potong, aku ambil Elite pun aku potong setengah. And then aku sambung. Tu hasilnya. Kawan tangga. Tu bumper kacuk 850 masuk Elite. Tapi belum siap sepenuhnya lah. Mau ada pati mau dihalus-halus segi. And then aku pun bumper belakang tu aku pun bumper belakang tu Premier tu memang sih cukup lah. Ada mau ditambah lagi tu. Okey, bumper belakang tu lah condition selepas naik Premier Court warna grey. Tapi mun aku rangga tu ada banyak-banyak mau atur balik lah, ada mau dihalus lagi. Tu bahagian roof atap yang kita orang tangga di part 1 ataupun part 2 kah. Nya pun tu memang welding pun udah teruk lah. Jadi tu udah naik, dah di epoxy, udah di simen, udah di premier. Tentu hasilnya. Okey. Kita tangga belah dalam lagi. Belah dalam. Okey. Tu hasil belah dalam. Okey, Okay, mun kawan tangga sebelum tu aku pun fender. Nampaklah yang pun pati-pati apa semua. Okey, tu hasilnya lah. Dah kembali kepada asal. Cumanya ada dikembangkan sikit lah, tolak sikit. Supaya daya tu kelak ni akan masuk ke dalam tu. Okey. Tu hasilnya lah. Kawan tangga. Jadi tu sebelah penumpang and then sebelah tu tu hasilnya. Okey. Orang tangga lawan dari tepi lawan tangga tu. Okey, ni macam ori balik. Okey, sebab tu dah di jack digantung, cuma kita isi tahu berapa dalamnya dapat masuk tayar. Okey. Okey guys, sampai itu aja video aku kali tu. Video simple aja, belum ada proses. Sebab menakan aku tu busy dengan kerja, sebab kereta tu adik aku yang tolong pula. And then nya pun ada busy juga dengannya pun kerja. Jadi proses untuk siapkan aku pun kereta tu memang agak slow lah. Memang ada lambat untuk siap. Okey guys, untuk warna apa aku akan spray, kita orang akan tunggu. Kita stay tune untuk next video yang aku akan buat lah. Okay guys, apa-apa pun terima kasih untuk watching video aku untuk kali tu. Okay, apa-apa pun terima kasih. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.